Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Asyifatul Zahra binti Zulhilmi, wartawan cilik TV PSS Al-Mawardi, SK Agama MIS Miri. Batu permata elok bertata, hiasan mahkota berintan budi. Jauh di mata bukan bernokta, kenangan tercipta kekal abadi. Hari ini, warga SK Agama MIS Miri berkumpul dengan penuh rasa penghargaan bagi meraihkan seorang insan yang telah banyak menabur jasa dan bakti dalam dunia pendidikan, iaitu yang diraihkan Cikgu Dayang Fatimah binti Awang Muhammad Daud sempena majlis persaraan beliau yang bertemakan menuju puncak The Grand Finale. Majlis yang berlangsung di Dewan Ibnu Khaldun ini dihadiri oleh barisan pentadbir sekolah, NYDP PIBG, pengerusi lembaga, guru pencen, guru-guru, anggota kumpulan pelaksana serta para tetamu undangan bagi menghargai segala pengorbanan dan dedikasi beliau sepanjang perkhidmatan. Majlis dimulakan seawal jam 7.15 pagi dengan penarakan masuk yang diraihkan bersama barisan pentadbir NYDP PIBG, pengerusi lembaga, guru-guru, para AKP serta para tetamu undangan di Dewan Ibnu Khaldun. Pelbagai persembahan menarik dipersembahkan khas sebagai tanda penghargaan dan kenangan buat Cikgu Dayang Fatimah. Montaj yang memaparkan perjalanan kerjaya dan kenangan manis beliau turut menyentuh hati para hadirin. Puncak majlis diteruskan dengan ucapan penuh bermakna daripada yang diraihkan Dayang Fatimah binti Awang Muhammad Daud yang berkongsi pengalaman, nasihat serta ucapan penghargaan kepada seluruh warga sekolah. Majlis kemudian diteruskan dengan penyampaian hadiah daripada sebagai simbol penghargaan dan kasih sayang warga sekolah kepada beliau. Acara pemotongan kulit kuning turut menjadi simbolik meraihkan persaraan yang penuh bermakna ini. Akhir sekali, majlis diakhiri dengan penarakan keluar yang diraihkan sebelum para tetamu menikmati jamuan yang disediakan di bilik mesyuarat sekolah.
Waalaikumsalam. Boleh saya tunggu cikgu? Ya, silakan. Apakah pesanan cikgu untuk murid kita pada masa depan? Pesanan saya kepada semua murid-murid supaya mereka menuntut ilmu, belajar di dalam kelas dengan baik, fokus semasa cikgu mengajar. Semoga mereka ini menjadi anak murid yang berakhlak mulia, berilmu dan beradab. Itu saja. Semoga mereka semua berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih. Sesungguhnya, persaraan bukanlah pengakhiran sebuah perjuangan, tetapi permulaan kepada lembaran baharu dalam kehidupan. Jasa dan pengorbanan Cikgu Dayang Fatimah akan terus dikenang dan terpahat dalam ingatan warga SK Agama MIS Miri. Pihak TVPSS mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas segala jasa dan bakti beliau dalam mendidik anak bangsa. Selamat bersaudara diucapkan kepada Cikgu Dayang Fatimah binti Awang Muhammad Daud. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan, kebahagiaan dan keberkatan dalam kehidupan. Sekian liputan khas daripada TVPSS Al-Mawardi, SK Agama MIS Miri. Jangan lupa subscribe, tekan butang like dan share sebanyak mungkin channel TV kami. Jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih.